Okey, kepada korang yang pakai Android player, kadang-kadang untuk radio ni signal dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. So saya nak tunjuk satu cara yang mungkin korang boleh try untuk solusi ini. Okey, pertama korang pergi kepada setting. Okey, scroll di bawah ada car setting, iaitu di sini car setting. Okey, selepas tu kat general, korang tengok radio region ni. Daripada Europe ni, korang boleh tukar kepada China. Okey, tukar kepada China. Okey, yang ni. Okey, selepas tu korang boleh cuba tune balik radio. Okey, itulah solution dia. Dia boleh, kadang dia okey je, memang terbaik. Korang boleh try cara ni. Dia tak menyelesaikan masalah ini, tapi dia at least okey. Selamat mencuba. Bye.